sama ada. Garis satu. Settle beli buku sekolah 2 set kata 3. Lajunya jalan. Sebelum balik kita kena check dulu, mana tahu ada yang kurang ke, ada yang salah ke kan. Malas nak patah balik. Kita basah-basahkan tekak dulu. Menikmati aiskrim. Make pay mama. Make 2. 2,000 years later. Okey korang, jom tengok apa yang saya beli dekat bookshop tadi. Ada 2 set buku sekolah untuk anak saya. Ada set, buka satu plastik dulu lah. Buka yang ni dulu. Okey, buku first yang saya beli ni buku penulisan. Buku penulisan ni kena beli 8 pieces. Jadi 8 pieces kat sini. Buku penulisan. Kemudian buku nota sains. Dia nampak macam sama tapi ini buku nota sains. Ini kena beli 2. Lepas tu kena beli buku kerja bahasa Melayu, buku reka bentuk. Lepas tu buku BI. Ini buku kerja yang wajib kena belilah. Kemudian buku tulis, buku latihan, mat. Ini kena beli 5 pieces. Dan ni buku latihan juga tapi garis 1. Ini kena beli 10 lah. Dan saya beli juga lencana. Ini memang satu set ada 3. Ada juga lain-lain yang kena beli tapi saya tak beli sebab kat rumah masih ada. Yang tahun lepas punya masih belum guna lagi. Jadi saya tak belilah. Jadi benda yang sama semua ni. Benda yang sama saya beli kira 2 set sebab anak saya ada 2 orang kan. Jadi saya beli 2 set. Yang ni dalam plastik ni. Dalam plastik ni samalah yang macam yang tadi saya tunjuk tu. Selain daripada tu saya ada beli juga kamus peribahasa. Ini harga dia RM30. Okey, selain daripada beli buku-buku dekat bookshop sekolah, saya ada juga beli barang dekat kedai luar lah. Macam ni saya beli correction tape. Saya beli 2 set untuk anak saya. Satu harga dia RM5 lebih. Saya beli dekat DIY. Lepas tu saya ada beli juga pen. Ada pelbagai warna dakwah. Ini saya punya. Lepas tu saya ada beli juga ni gum. Ni saya beli dekat kedai alat tulis tapi bukan DIY lah. Ni gum. Lepas tu saya ada beli buku latihan mat. Ni bukan untuk sekolah, ini untuk latihan kat rumah. Saya beli 2. Lepas tu saya ada beli buku garis 1. Ni garis 1 saya beli 2 set macam ni. Dia yang orang kata muka surat dia 200. Yang ni bukan untuk sekolah, ni untuk latihan kat rumah. Satu untuk Akasha, satu untuk Daniel. Yang ini antara saya dengan anak saya lah. Nak buat latihan kat rumah sebab keputusan peksa diorang terlalu teruk. Jadi saya rasa diorang kena banyak buat latihan lah kan. Jadi ni untuk dekat rumah. Okey, inilah semua barang-barang yang saya beli untuk hari ni. Buku sekolah yang saya beli dekat bookshop sekolah. Ni lencana, kamus. Ni buku latihan untuk kegunaan kat rumah. Ni
semua ni saya beli hari ni. Ni nanti buku-buku ni semua orang kata saya nak kena tulis nama, saya nak kena balut. Kena balut lah, sebab kalau tak nanti buku dia jadi belacan. Jadi saya kena balut. Dan ni buku teks. Buku teks ni pun nak kena balut, sebab ada yang plastik dia dah koyak. Buku pun ada yang dah berketai, jadi saya nak kena repair, saya nak kena balut. Kemudian ni beg sekolah. Beg sekolah ni tak ada apalah, beg baru, cuma saya nak adjust dia punya tali lah. Kedudukan tali tu kita nak kena adjust. Lepas tu saya nak jahit supaya dia punya beg tu tak bergerak, tali dia tak menggelongsu bila pakai, kekal je kedudukan dia mengikut kesesuaian anak saya lah. Ni saya nak kena jahit, beg ni saya nak kena jahit tali dia. Ni nak kena balut banyak ni. Ni untuk 2 orang anak saya lah. Buku ni nak kena balut. Kalau buku teks saya suka balut guna pembalut yang kata sepenuhnya balut sendirilah, bukan yang segera punya tu kan. Kalau macam ni kan yang segera punya, itu kalau untuk buku latihan saya guna macam ni. Tapi untuk buku teks saya lebih suka balut sepenuhnya hasil tangan saya sendiri, sebab dia lebih, orang kata lebih kukuh lah, lebih kemas nak bandingkan dengan ini. Kalau pakai ini dia cepat koyak. Nanti bila hujung tahun, bila kita nak pulang buku teks tu dah berketai, kena ganti yang baru kan. Jadi saya tak nak guna yang macam ni, mudah koyak. Untuk setakat buku latihan okey pakai yang tu. Jadi kerja saya memang banyak lah. Nak tulis nama, nak balut buku, buku latihan, buku teks, nak jahit beg. Lepas tu ni lencana pun saya nak kena jahit juga. Ni baju sekolah anak saya. Jadi saya akan jahit lencana anak saya, lencana sekolah dia. Kebanyakan mak-mak diorang tampal lencana ni. Macam saya tak suka tampal, sebab bila kita dah basuh berulang-ulang kali nanti lencana tu tertanggal. Saya tak suka, jadi saya lebih suka jahit. Sama juga dengan name tag. Name tag pun saya akan jahit juga. Saya jahit sendiri je, tak hantar kedai pun. Cuma jelujur biasa je lah saya, sebab saya tak ada mesin dan saya tak pandai menjahit pun. Sekadar jelujur biasa je. Orang kata memang setiap tahun memang macam tu lah keadaannya, kena menjahit lencana dengan name tag. Selain daripada jahit lencana dengan name tag, saya kena jahit juga ni kancing seluar anak saya. Dia punya kancing tu dah tercabut. Padahal seluar baru, tapi itulah, belum sempat guna ke sekolah lagi dia dah tercabut. Sebab dia jenis macam tu, dia kan cangkuk macam tu. Bila silap sikit dia tercabut. Jadi saya nak gantikan dengan yang macam ni, yang kita boleh jahit hujung ke hujung tu kan, kita boleh jahit. Jadi saya nak gantikan lah yang ni. Dia nak tengok sama panjang ke tidak, parah mana yang selesa. Saya memang orang kata daripada dia dah ajar 1, daripada tadika lah, memang saya selalunya adjustkan dia punya kedudukan beg supaya tali dia tu tak bergerak. Saya akan jahit matikan. Kalau tak nanti beg dia menggelonsor, daripada ngam-ngam dekat paras yang dia nak, tiba-tiba menggelonsor sampai melonde ke bawah. Jadi saya matikan paras mana yang dia nak, jadi benda tu tak bergerak. Okay, macam ni tali beg anak saya tadi, dia orang dah ukur paras mana yang dia orang nak. Jadi ni bahagian ni yang terbuka ni kan, saya akan jahit. Bila kita ratakan ni, ratakan benda ni, bila dah rata macam ni, bahagian hujung ni, yang ni saya akan jahit matikan. Dia dah siap jahit ni, sini lah. Dia tak adalah tali tu dah tak ada terbuka-terbukaan. Jadi bila dia bawa beg tu dah tak ada bergerak macam ni lah. Lepas tu tak adalah tali terjuntai-juntai, menggelebih apa kan, dia rata je macam ni. Jadi sekeping macam ni. Okay, settle beg maroon. Tali dia dua-dua dah jahit, jadi dia dah tak bergerak dah. Kita beralih ke beg lagi satu.
yang beg ni. Ni pun tengok, ni saya dah buat dah macam ni. Dah lipat sikit sebab tali ni agak panjang, jadi kita kena lipat sikit. Lepas tu kita matikan lah supaya dia tak bergerak. Settle untuk beg biru ni pun dua-duanya saya dah matikan, jadi dia dah tak boleh bergerak dah. Cuma ni nampak berlapis sikit sebab tali dia panjang, jadi saya terpaksa lipat-lipat sikit. Dia dah tak bergerak lah. Kita jahit kancing seluar ni. Dia dah tak tercabut dah. Sebelum kita jahit name tag ni, kita kena adjust betul-betul dulu kedudukan dia tu. Lepas tu kita letak jarum supaya name tag tu tak bergerak. Kalau tak letak jarum sekarang, dia tak ada tidur diam. Nanti mulalah kedudukan name tag tu jadi sengit. Bila dah letak macam ni, barulah kita boleh start menjahit. Jahit name tag ni agak susah sebab dia kan tebal kan. Agak susah dan dia di dalam poket kedudukan dia macam ni. Jadi agak payah lah. Dan ambil masa lama lah untuk siap menjahit satu name tag ni. Settle jahit name tag. Sekarang saya nak jahit lencana. Jadi sama jugalah macam name tag, kita kena adjust dulu kedudukan dia. Lepas tu kita letak jarum lah supaya dia
Okey, ni buku yang dah siap tulis nama dan dah siap dibalut. Buku latihan kecil dengan buku nota panjang. Ni dah settle lah. Cuma yang ni lah belum lagi buku teks. Sebab seletir tak beli lagi. Ini saya memang tak tunjuk lah. Sebab bendanya tak ada kan. Itu nanti-nanti kemudian saya buat. Dan yang ini barang dah sampai. Saya beli botol air anak saya. Okey, ni dia botol air anak saya. Saya beli dekat Shopee. Seorang nak warna hitam, seorang nak warna merah. Buat masa ni okey lah. Tak ada yang kemet, tak ada yang calar. Tu dia ada tali macam ni untuk senang pegang. Kalau ikutkan apa yang dikatakan tu, ni boleh guna untuk air panas dan juga air sejuk. Bila panas dia betul-betul panas lah. Bila sejuk dia akan kekal sejuk. Tapi tak tahulah kan, sebab saya belum cuba lagi kualiti dia macam mana, okey ke tidak, ya ke tidak apa yang dikatakan tu. Tapi inilah dia. Dalam dia macam ni. Ada getah kat dalam dia. Harap dia tak mudah meleleh lah dia punya penutup tu kan. Kadang kalau meleleh tu habis buku basah. Jadi nampak macam okey, kukuh, teguh je tengok dia. Okey korang, saya rasa cukup setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.